Bila berdiri lama, lutut rasa longgar dan sendi mula goyah. Pernah rasa? Ibu, ayah, bila berdiri lama di masjid, tunggu bas atau buat kerja rumah, tiba-tiba sendi mula rasa goyah, lutut longgar dan badan nak cepat duduk. Itu tanda sendi kita tak sekuat dulu. Bila keadaan ni berlarutan, aktiviti harian pun mula terbatas. Kerja yang dulu boleh siap cepat, sekarang kena banyak berhenti sebab kaki cepat letih. Ramai yang mula ikhtiar dengan jus lenik, minuman herba yang mengandungi ramuan semula jadi seperti tulang gunung, digunakan secara tradisi untuk membantu rasa lebih selesa, menyokong kelancaran pergerakan dan membantu kita kekal aktif lebih lama. Dengan adanya amalan yang berterusan, ramai rasa lebih yakin untuk berdiri lama dan bergerak tanpa rasa sendi cepat tewas. Ibu ayah, kalau nak mula berikhtiar untuk rasa lebih bebas bergerak, tekan saja di butang bawah.